Doktor cakap ada tanda-tanda awal nak kena sakit buah pinggang. Satu hari anak saya perkenalkan saya ni, Malgagol. Sejak saya mengamalkannya, kencing kita dah kembali normal. Bengkak-bengkak kaki yang masa kita rasa ada tu dah tak ada dah. Nama saya Mun, umur 60. Tahun ni saya 60 lah. Masalah buah pinggang ni adalah satu masalah yang kita selalu tak perasan, tak ambil tahu sangat, tak peduli sangat sehingga kita dah kena teruk baru kita sedar. Macam Abang Mun tengok satu hari tu bila kita kencing kita nampak sangat berbuih. Tapi kita fikir mungkin kita kencing tu laju sangat ke, dia membuat air tu berbuih. Tapi kita nampak pelik kan, kencing kita agak kuning kan, tak jernih sangat lah. Bila kaki kita ada nampak tanda-tanda nak bengkak, kita rasa macam ada sesuatu tak kena. Kita pun pergi buat pemeriksaan doktor. Doktor cakap ada tanda-tanda awal nak kena sakit buah pinggang. Bila kita dengar tu takutlah kan, sebab ramai kawan-kawan kita yang berhadapan masalah buah pinggang sampai ada yang kena buang buah pinggang, kena sampai tahap kena buat hemodialisis lah bagainya kan. Sehingga satu hari anak saya perkenalkan saya ni, Malgagol. Saya pun cuba. Ni Malgagol ni iaitu daripada gaharu, nenas dan juga stevia. Jadi dia tidak mengandungi kandungan gula yang tinggi. Bila saya mula amal, saya nampak perubahan tu. Kencing kita dah kembali normal dan kita tak kerap sangat lagi kencing. Bengkak-bengkak kaki yang masa kita rasa ada tu dah tak ada dah. Ni dah botol kedua. Alhamdulillah setakat hari ni saya rasa saya lebih sihat. Itulah keajaiban Malgagol ni. Kita tak tahu pun gaharu sebenarnya ada kesan baik untuk merawat buah pinggang. Sejak saya mengamalkannya, alhamdulillah. Macam mana kencing berubih tu? Sekarang macam mana? Tak ada dah. Kita tak nampak lah macam dulu kan. Kita rasa ada perubahan. Ya, selepas kita amal ni, insya-Allah pasti akan nampak perubahan.